Misi mencari sofa paling murah dekat Pontian ni. Sebab pagi tadi kita dah tambah barang dekat cawangan Pontian. Ni ada beberapa stok sofa baru yang baru sampai pagi tadi, geng. Tapi pada saya, kalau awak tanya sofa paling bajet punya, biasa saiz-saiz kecil macam ni lah, 2 seater. Sofa bed pun dalam kategori bajet punya sofa juga. Sofa paling murah pernah masuk kedai berapa ringgit? Harga dia 200 lebih kan. Tapi kalau kita diskaun 100 lebih dapat. Sofa paling murah pernah masuk dalam kedai berapa ringgit? Paling murah Cepat sikit. 100 pun dah dapat. 100 dah dapat. Jadi stok baru banyak masuk hari ni dekat Bandar Villa Pontian. Ada katil, tilam, ni mesin basuh, peti ais dekat bahagian sini. Meja-meja, macam-macam jenis meja ada dekat sini. Sama juga dengan tilam. Single, super single, queen, king. Set-set meja makan pun ada juga tambah bahagian ni. 6 seater, 4 seater. Meja saja pun ada. Ni ada satu. Meja besar, kayu solid punya, geng. Kasut-kasut pun